Ni tadi masa aku dekat masjid, masa sembahyang Jumaat, nak berjalan keluar ke masjid tu, kita nampaklah tabung-tabung masjid kan. Tabung-tabung masjid ni dia letak keliling masjid. Mata aku tadi nampak seorang ni, dia pakai baju Melayu dia, lusuh warna pink yang jenis dusty pink tu, tapi bukan memang dusty pink, dia warna pink tapi dia lusuh. Dia adalah macam orang nak kata Bangladesh pun ada, nak kata Nepal pun ada, Pakistan pun ada, macam itulah lebih kurang. Tapi yang aku tahu, yang memang bukan warga negara, mai kerja kat sini. Dia jalan slow je, pergi ke tabung tu, dia duduk kat situ. Lepas tu, masa aku duduk jalan tu, sebenarnya bila aku dah jalan, aku nampak dia, aku jadi macam slow lah sikit kan. Slow buat tengok handset apa semua kan. Tapi dalam masa sama, mata aku ni aku duduk perhati dia. Lepas tu dia duduk tengok kiri kanan. Aku ingat ni mesti nak curi tabung. Tapi takkan dia nak curi tabung. Masjid ni bukan masjid yang masjid kampung. Ni masjid besar kan, masjid dekat tengah bandar. Takkan dia nak buat benda-benda macam ni. Lagipun orang time tu baru je habis semayang. Baru habis semayang, kira semua duduk keluar lah kan. Takkanlah dia nak curi tabung kan. Yang curi tabung ni kebanyakan orang-orang tempatan yang buat. Aku pun tunggu. Tunggu tu bukan aku tunggu maksudnya betul-betul tabung tu aku tunggu dia dah. Aku duduk jauh sikit kan, aku tengok. Tapi aku nampak lah perbuatan dia tu. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Apa macam ni gelisah kemainan ni. Lepas tu dia bawa keluar satu note duit warna hijau. Rupanya dia nak sedekah RM50 dalam tabung tu. Tapi dia lipat tau. Dia macam dia bawa keluar, betul dia lipat. Dia macam tu tengok kiri kanan macam tu. Lepas tu dia bubur dalam tabung masjid. Aku mungkin lah kalau dia kata dia nampak aku ke apa ke, tak tahulah kan. Dia masuk dalam tabung masjid tu. Dia dah bubur, dia keluar. Lepas pada tu aku dah fikir, RM50 dia sedekah untuk hari Jumaat. Kalaulah katakan dia tu kerja kedai mamak sekalipun, untuk pekerja-pekerja Bangladesh ataupun luar negara macam ni, gaji mereka dalam RM60, RM70 satu hari. Kalau katakan setiap minggu dia sedekah hari Jumaat RM50, tak kemalu. Sebab kita pun nak keluarkan RM50 setiap hari Jumaat. Rasa macam takut. Lagi aku bawa keluar RM50, aku takut. Aku tak ada duit pula lagi nak makan.